Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Akilah Patricia binti Zawawi dan rakan saya Ainur Zahra Sharifah binti Ahmad Sheikh. Kami akan membentangkan tentang cara-cara mengurus sisa plastik di lautan. Usaha global untuk pemeliharaan. Senarai kandungan kami ialah: pertama, mengenali masalah sisa plastik. Kedua, sumber sisa plastik di lautan. Ketiga, usaha pemeliharaan global. Keempat, program tindakan. Dan terakhir, kejayaan program pemeliharaan. Mari kita mulakan dengan melihat beberapa statistik terkini dari 2020 hingga 2024 tentang jumlah sisa plastik di lautan. Sisa plastik ini merosakkan ekosistem marin dan pantai serta berpotensi mencemari makanan yang kita makan. Dengan masalah yang semakin teruk, adalah penting untuk kita mencari penyelesaian yang berkesan dan mapan. Sekarang, kita akan lihat dari mana datangnya sisa plastik yang masuk ke lautan. Pertama, salah satu punca utama ialah pembuangan sisa terus ke laut. Amalan ini masih kerap berlaku di beberapa kawasan, menyebabkan sisa plastik terus mencemarkan air. Kedua, aliran sungai juga merupakan laluan utama bagi sisa plastik. Sampah dari darat dibawa oleh aliran sungai ke laut, meningkatkan jumlah sisa plastik di lautan. Ketiga, sisa dari kapal juga menyumbang kepada sisa plastik di lautan. Sisa plastik dari kapal boleh mencemarkan lautan di pelbagai bahagian dunia. Sekarang, kita akan melihat usaha pemeliharaan yang dilakukan secara global untuk menangani masalah sisa plastik di lautan. Pertama, kita mempunyai kesadaran dan pendidikan orang ramai tentang masalah sisa plastik melalui kempen program pendidikan dan jangkauan. Orang di seluruh dunia semakin sedar tentang kepentingan menjaga kebersihan lautan dan mengurangkan penggunaan plastik sekali guna. Kedua, terdapat inisiatif daripada kerajaan dan institusi antarabangsa. Banyak negara telah melaksanakan peraturan ketat mengenai pengurusan sisa plastik serta bekerjasama dalam usaha global untuk mengurangkan pengeluaran dan penggunaan plastik. Akhirnya, teknologi dan inovasi juga merupakan sebahagian daripada penyelesaian daripada membangunkan kaedah kita semula plastik kepada mencari alternatif alam. Banyak usaha teknologi menyokong pengurusan sisa plastik di lautan. Sekarang, mari kita lihat beberapa program tindakan yang boleh dijalankan untuk mengurangkan sisa plastik di lautan. Pertama, buat kempen pembersihan pantai dan lautan. Kedua, penguatkuasaan peraturan pengurusan sisa plastik. Dan terakhir, membangunkan teknologi kita semula. Satu contoh program yang berjaya ialah kempen pembersihan pantai di Australia. Melalui penyertaan aktif masyarakat, pantai yang sebelum ini dipenuhi dengan sisa plastik kini bersih dan selamat untuk alam sekitar. Di Belanda, program pengumpulan sisa plastik menggunakan bot nelayan plastik telah berjaya mengurangkan jumlah sisa plastik yang masuk ke dalam air. Ini adalah contoh bagaimana inovasi boleh membantu menyelesaikan masalah sisa plastik di lautan. Sekarang adalah masa untuk bertindak. Mari kita bersatu dan komited untuk menyelesaikan masalah sisa plastik di lautan untuk masa depan yang lebih baik untuk planet kita. Sekian, terima kasih daripada kumpulan saya.